Hai Sirvanius Sirsan for Young Ben buat Tribar Free. Setuju tembikay. Tapi Adakah bagaimana? memasaknya boleh jadi menarik? Baiklah. Mak, Apa dia yang monitor? Pas anda utabing story sama yang berbeza. Hey, hati-hati. Nampaknya sekarang Emma mempunyai jauh lebih kurang pilihan untuk memasak tembikai. tetapi Ria namanya boleh meraihkan sesuatu betul. Saya rasa saya ada idea. Alat yang hebat, tetapi bagaimana mereka akan membantu anda? Tidak. Ini pasti tidak akan berfungsi. Dan itu juga. Ya satu. Punggong. Harabernes say, tahu na Paris person ya. Tembikai ini sudah banyak kumpul habuk. Ini memang bukan pilihan yang baik untuk makanan. Emma, awak akan buang ini. Kan? Siapa tahu dia nak hidang begitu. Langkah ngerinya. Habis na dia redo. Dah serius main series dari Emma or simin na yung tembikai yang cantik. Mari pergi. Hebat. Para siri ka sa radiolim niya. Wah, tembikai ini ser ring support. Sekarang kita ambil pisau khas untuk memotongnya dengan cantik. Terima kasih. Wah, aikar siri sa kepingan or sipirgar indiras pinggan. Siap. Spek ni ada satu keping lebihan. Kioper sedang makan saja. Baiklah. Kini giliran chef kami, Ben. Eddie, lihat dengan teliti kerana tuan sebenar. Seorang berfri. Wah, bening yang luar biasa. And you're the first ni sebenar. Terima kasih. Ano to sa karag Betty pa o serius magi dari tepi? Hansi ang alas pa ini sa minuto kurang. Tunggu Betty berkajaiban. Dan lihat ini, ya luar biasa. Ya sempurna. Bravo, Betty. Ketiga-tiga hidangan sudah siap yang bermaksud sudah tiba masanya untuk membuat pilihan. Wah, betapa hebatnya semuanya kelihatan dengan hidangan ini. Sungguh juara yang berair. Tembikai tanpa kulit memang hebat. Memang suka. Jadi apakah ini? Adakah ini gurauan? Ada kotoran pada tembikai? Menjijikkan. Apa? Bau busuk. Saya tertanya-tanya sama ada Ben akan suka masakan Betty. Ang punya store king yung chef February. This last story. Ang punya sediaan adalah antara hidangan nenek dan Betty. Sudah tentu, chef kita menang. Tahniah kepada Betty. Kemenangan yang layak dan paling penting, pantas. Apa yang boleh saya katakan? Seorang master. Setuju coba bercerai sama journey adalah terus dengan kejutan. Wah. Gimana ia boleh dimasak? Saya tidak tahu, tetapi saya akan cuba. Apa yang boleh lebih mudah? Saya perlukan ini dan itu dan ini. Dan bagaimana saya masaknya? Kau baik cara yang begini. Oh tidak. Oh, repre seleri nor corridory tinkering. And panir sirigur sering. Terima kasih. Kantongan ba yung turning kong kachangkang? Ya, kemarga ng wadas kain. Sekarang sedikit gelatin. Hey, sa resort curry. Termawis walang kiwi di horn and kacau. Kuwijar we sorry for your figure yang sama tetapi dengan warna yang berbeza. Wow, ada begitu banyak warna cantik yang berbeza. Sekarang kita ambil cecair yang dihasilkan dan suntikan seperti ini. Hebat. And server caught dari berge. Sure, tranquil cecair berwarna-warni kiloneo. Wow. Hebat, Betty nampaknya tidak terkesan. Saya akan tunjukkan kepada anda apa itu telur sebenar dengan kejutan. Untuk memulakan, cairkan coklat putih. Ia menjadi krim coklat yang sempurna. Kami tuangkan ke dalam 3 bekas yang berbeza. Sekarang star ko dari servi warna. Saya meresoderi. Sekarang kita perlukan bentuk telur istimewa. Kami tuang ke krim ajaib kari siap. Oh, J3. Sekarang tinggal serian. There is here, boys. Oh, yeah. Drink here, Ferris Spirit. Hindas nyo la krim putarga isian di dalam cangkang kita. Tutup. And voila. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Anda... Apa, fella? Sedikit berbahasa harus kupas klik elit hasil sir.
Ya, saya rasa Ben akan lebih suka pencuci mulut saya. Lihatlah kecantikan ini. Emma, apa yang kamu lakukan? There and there, see other bars here. Emma Verbrunner for my store sa yung period dress here. There's mga kumas yang single. As ini, pokoknya dia ada idea. Dan raya kejutan yang akan ada dalam telur atau dalam belon. Ada sesiapa faham apa yang dirancang? Abay, Nutella! Kenapa ya, Master? May usini dengan Nutella? Wizard yang banyak selai. Ayul saya pikir jelas. Dengan Nutella, malah belon pun nampak sedap. Namun menarik untuk tahu apa maksud semua ini. Sekarang, sentuhan terakhir. Taburan manis. Tapi, yang masih tidak boleh dimakan. Okay, claimers yang habis masa mga band may refuyan ni Sarah biar dan emak siya murder dengan ini. Begitu banyak warna. Wah! Wala kami ito jadi tanya sa daros kejadian sa there was charity or yung store last rook no parang sa dari sini. Wah! Begitu banyak krim putar. Oh, kaya swear. Dan slit your sugar or yung mulut. Sangat hebat. Lewas sa wear parks mulut ini. Wow! Emma, ano ba ini benar-benar gurawan? Baiklah, kurang-kurangnya kejutan itu nyata. Walaupun, sesuatu memberitahu saya bahwa ia tidak akan cukup untuk menang. Siapa yang akan menang, Ben? Saudara-saudara dari Hiram Betty. Story kemenangan yang yakin? Bravo! Apa yang mainting serial passing or break? Ona? Siapa? Cuma sepatu cermin demi serving yang cuaran berai donat. Gaya berfoto jual dia dengan jual strength kulinari mereka. Sementara Betty dengan yakin mula menyediakan doh. Tentu saja, tiada apa yang lebih mudah bagi seorang profesional sepertinya. Sekarang dia sedang main tu shampooan tu. Sungguh lincah. Doh hampir siap. Tinggal sedikit lagi. Kami potong sekeping doh besar menjadi beberapa keping kecil. Tunggu, kenapa Betty buat macam ini? Adakah dia akan masak banyak donat? Sekarang dia sour berdolkan sebeling dough. What's first ya? Ini sekali kecil. Sekarang kita pilih canaknya. Tercanai dengan betul menggunakan pegulung seperti ini. Nampaknya kini semuanya sudah jelas. Kita juga canai kepingan lain yang dicat dalam warna berbeza. Dari serpihan tersebut saya satu habis dan sekarang kita bersyukur dia menjadi satu serpihan doh pelangi besar. Semua ada cerita puas everything. Betty, it's my cantik. Sekarang kita perlu bakar. Oh, betapa segarnya apple ini. Saya akan memerlukannya. Okay, so just finger ini door. Emma, berbesar bersih. Nenek berhati-hati. Emma akan makan semua bahan-bahan kamu. Jumpa lagi. Bomb says Seymour. Freya was in story with Serenier's Nini. I saw a fire. So, Tiada cara yang lebih baik untuk anak kawan lama. Selain si Emma, sering mo find si Ray sa BG Apple Asian bawang skirman nanti mo. Tungkol brother for your AMI store for real. Hey, bangon Emma. Star si Ray sa isang sa Rilu Parvidasa. Apa kamu? Pew! Dan kemudian yung meron untuk i-barsto na 20 ring gipirikan na ayang fanaday i-barsil. Daling krim putar. Siya gula-gula di atas untuk menambah prisa. Malangnya, cuma sedikit sahaja. Tak mengapa. Yo, wait, you're fox. Sekarang Emma boleh kembali ke teleponnya dengan selamat. Saya tidak... Ano bagay ba dengan story niya ni? Wow! Nene berliskes hotor epal berbatang. Celukan epal ke dalam adunan. Dan sekarang dia menggorengkannya dalam minyak mendidih. Hanya beberapa menit dan... Wow! Betapa lazatnya ia kelihatan. Kami tuangkan semua keindahan ini dengan sirap coklat. Chef kita berhambat chaperernya. Porku stanger donat yang cantik. Kemudian dia semotongnya separuh. Nampaknya dia suka menambah inti. Oh, ada gitu banyak krim. Sedikit taburan. Sempurna. Sekarang kita tutup semuanya dari atas. Sedia. Wow, Emma, sebenarnya kami minta maaf. Meludah. Oh ya, selamat menjamu selera. Terima kasih. Sour yang keraming pusing ang dia.
Nabayar Ben mau serve dengan donut Betty. Wah, yes, server. Begitu banyak hijauan di dalamnya. Terima kasih. Oh, nampaknya dia terus serve na sa loaf your cream during ang free. Yang sangat membosankan. Hacker, so sekarang giliran Emma. Saya mesti katakan ia kelihatan baik. Mari kita rasa. Tidak buruk. Terima kasih. Dan akhirnya donat nenek. Baiklah. Wah, Oh my god, Ben, siapa sih yang baik tayo? Sedap. Ya, dia gimana for you kanya for dan tak for sale dah sekat orangnya. Tahan yang tiba nenek. Ia adalah kemenangan yang berbaloi. Ya. Oh, terima kasih, cucu. Ayo, saya pasti bernasib baik. Ayo, mesin, jangan kecewakan saya. Saya mahu sesuatu yang sedap. Skittles, ya, nasib menyebelahi saya hari ini. Saya bernasib baik. Saya mau sesuatu yang sedap untuk buat Mia cemburu. Ayo, mesin. Apa? Makanan kucing? Ini bukan yang saya jangkakan sama sekali. Padan muka, Jennifer. Oh, tidak. Saya akan dapatkan snack lazat saya. Wow, butang ajaib. Sekarang saya akan klik dulu. Apa yang berlaku? Dari Light Mutual, saya gembira menyambut anda ke cabaran ini, jadi tiba masanya untuk menekan butang. Ore! Sekarang saya pasti akan beruntung. Saya mau klik yang oranye. Pilihan yang hebat, Jennifer. Apa yang ada di papan skor? Ia adalah Nutella. Ya, awak beruntung kerana saya ada satu baldi penuh Nutella dan semuanya untuk awak, Jennifer. Oh, betapa harum baunya. Nutella. Saya tidak akan keliru dengan rasa ini. Tuang lagi. Badut. Jangan malu-malu. Seperti yang diinginin. Segala-galanya hingga titik Oh, sesuatu jatuh di kepala saya. Ya, ini baldi yang ada Nutella di dalamnya dan nampaknya ia adalah tanda bahawa Nutella sudah habis. Jika benda sedap seperti itu tertumpah pada Jennifer yang bertuah, maka saya pasti akan bernasib baik. Baiklah, coba betul, Mia. Awak dapat marshmallow. Saya ada bag yang besar, jadi awak tak akan lapar langsung. Hujan marshmallow. Saya akan menangkap marshmallow dengan mulut saya. Berjaya! Wah, saya rasa saya ada idea hebat. Jennifer, sediakan pipi Mia, kamu. apa yang kamu buat? Ayo, jangan menjerit. Tentu sahaja. Apa marshmallow tanpa Nutella? Sedap. Dewan datang dengan rancangan yang hebat. Wow, Mia ada sekotak marshmallow. Mungkin dia akan kongsi dengan saya? Mia, hai. Sudah lama tidak jumpa. Boleh saya dapatkan satu marshmallow? Awak nak marshmallow? Kenapa tidak? Ini dia. Mia, apa yang kamu buat? Saya tidak akan berkongsi dengan kamu. Ini milik saya, jadi saya akan makan semuanya. Oh, tamak. Jadi saya ada marshmallow saya sendiri. Butang ini ditekan. Lemparkan kepada saya. Badut. Tak nak kecewakan awak, tapi ini bukan marshmallow. Apa ini? Kepala saya. Berhati-hati. Ini jelas bukan marshmallow kecil dan lembut. Kertas tandas. Nah, ini peluang hebat untuk kenakan Mia. Dia sekarang akan tahu bagaimana menjadi kedekut. Oh, apa yang sedang berlaku? Adakah itu kertas? Apa yang ternoda dengan saya? Anda perlu lebih perhatikan barang Anda, si tamak. Sangat bagus. Sekarang saya semua kena. Saya ingin mandi secepat Tiada mungkin. pancuran, sayang. Hanya kamu dan butang-butang. Baiklah, itu tidak mengapa. Saya akan tekan 2 sekaligus. Penyelesaian yang hebat. Madu dengan mocha. Oh ya, Mia. Ia akan jadi hebat. Buka penutup. Mari kita mula. Oh, sesuatu telah dicurahkan di kepala saya. Rasanya manis sekali. Ini madu. Saya suka madu. Saya gembira awak menyukainya. Dan sekarang perkara yang paling menarik akan berlaku. Sangat sedap. Jangan bergerak. Oh, sekarang ada sesuatu jatuh ke atas saya. Sesuatu yang putih. Adakah ini salji? Nampaknya bukan. Sebuah bunga. Betul. Nikmatilah. Dan apa yang kamu rasa saya patut Saya nikmati? tak tahu, Mia, tapi awak kelihatan menakjubkan. Awak kelihatan memukau. Kurangkan kata-kata, lebihkan tindakan, Jennifer. Okey, butang merah jambu ini nampak tidak berbahaya. Dan ia membawa cincin unicorn rangup untuk anda. Tahniah. Wah, saya sudah boleh merasainya. Baiklah, sekali mai saya tidak suka menyeksa. Buka mulut lebih luas, Jennifer. Sedap.
Nikmati. Sayang, nasib boleh berubah pada bila-bila masa. Oh, saya tahu. Saya ada balang Nutella. Anda boleh kumpul cincin di dalamnya dan ia akan lebih senang dimakan dengan cara ini. Sangat sedap. Anda boleh cedok segenggam sekaligus. Lazat. Saya harap setiap hari seperti ini. Baiklah, Jennifer. Saya gembira awak gembira. Dan untuk menjadi lebih gembira, Anda perlu menambah sesuatu. Apa yang awak buat? Awak ada susu. Apa itu sarapan kering tanpa susu? Sangat bijak, Jennifer. Baiklah, di sana. Jauh lebih baik. Saya akan letakkan baldi di bawah aliran dan sementara susu sedang dikumpulkan, kamu boleh mengunyahnya. Sedap! Sangat sedap. Hei, badut, bagaimana dengan saya? Lihat, saya telah tekan butang. Cepatlah lemparkan benda sedap itu. Saya tidak mahu senang kuawa kimia, tapi makanan anjing sukar dipanggil lazat. Tapi ia pasti akan menyeronokkan. Oh, apa bau busuk ini? Saya tak sangka ini. Cukuplah sudah. Cukuplah. Saya tak nak main permainan awak lagi, badut. Hentikan percetakan. Selagi awak dalam kod kimia, peraturan saya terpakai. Apabila saya keluar dari sini, lebih baik awak menjauh. Betapa bertuahnya kepala Mia. Ia satu keseronokan untuk menonton. Tetapi tiada masa untuk menonton. Saya sedang menekan butang. Dan kerana saya bernasib baik hari ini, saya akan menekan 2 sekaligus. Keputusan berani, dan seperti setiap keputusan berani, ia mempunyai akibat. Combo kegemaran saya ada di skrin. Mari kita mulakan dengan telur. Apa itu? Tunggu, Aduh, adakah itu kawan. batu? Tidak, ini telur mentah. Baiklah, itu nasi malang, tepat di muka. Ayuh, Jennifer. Waking Coach Dos. Di mana kami ingat kamu memang tekan 2 butang. Itu belum semuanya? Sekarang bulu. Oh, bulu. Sekumpulan penuh. Ya, nasib saya benar-benar berputar melawan saya. Macam saya ni ayam sekarang. Itu yang awak buat pada saya, badut. Bulu kelihatan sangat bagus pada kamu, Jennifer. Lihat dirimu. Kenapa kita ketawa? Butang itu, Mia. Silakan. Baiklah, yang mana satu nak tekan? Okey, yang ini. Wah, sungguh bertuah. Tabasco. Mia pegang kuat-kuat dan lebih baik jangan buka mulut. Terima kasih atas nasihat itu. Kamu tak perlu curahkan sos pada saya. Itulah peraturannya, Mia. Oleh itu, kita mesti bersabar. Anda hanya perlu tunggu sehingga ia berakhir. Oh, itu sahaja. Oh, masih masuk dalam mulut saya. Saya terbakar. Menakjubkan. Oh, tidak. Badut itu terbakar. Tolong. Tiada sebab untuk menuang sos Tabasco pada orang. Ayah, Mia, kaya win first save. Saya bikin memakai pakaian seragam. Sekarang saya seperti seorang anggota bomba sebenar. Masa untuk memadamkan api ini. Oh, terima kasih. Sekarang saya basah, tetapi tiada api. Kerja yang bagus. Baiklah, itu hebat, guys. Saya rasa cabaran ini sufficient. Satu timbunan besar Pop-Its. Pelik, tetapi saya rasa saya punya rosak. Saya tak boleh tekan butangnya. Dan sekarang apa yang akan Anda lakukan? Apa? Phoebe, berhenti hidup itu. Kamu tak boleh makan itu. Kamu salah. Pop-It aku dibuat daripada gamis dan ia sedap. Wow, betul-betul bernasib baik. Dah tak banyak lagi. Saya buat cepat. Apa yang kamu tengok? Sekarang kamu. Along your Pop-Its wages asal gamis. Nabayang terus sheras. Ya coklat. Hai sembistru, semua warna setuan krenyong tourist. Coklat putih kegemaran saya dengan gula-gula di dalamnya adalah gabungan yang luar biasa. Saya harap saya boleh mencubanya. Betul, so Phoebe. I sudah private conch to Mia. Indah ada cat di seluruh muka Anda. Welcome, Master Beer. I have done the baking thing and so let us. Oh, baiklah, das lebih baik. Untungnya si memang itu begitu baik. Saya tertanya-tanya daripada apa Pop-Its dibuat gamis atau coklat. Nampaknya bukan kedua-duanya sebenarnya. Tetapi ini adalah Pop-Its sebenar. Seronok kita boleh bermain. Wah, betapa menenangkannya. It's Predator Oregon Mari. There's awan sekarang. Wow, kerepek! Ini berita hebat! Servisi creation siasar sa hajar sa sarubalang. Tak tahu, saya rasa kita patut cuba juga. Apa kabar, Phoebe? Saya belum faham. It's just your bar. Tidak apa-apa, respon yang crawl dan supaya siri saya ingat balang tu kosong.
Yolah, sekurang-kurangnya kamu boleh menikmati snack sedikit. Baiklah, itu sahaja. Saya dah segar semula. Sudah tiba masanya untuk periksa apa yang ada dalam balang saya. Harap-harap ada banyak. Mari kita tengok. Tak mungkin, sebalang ini tiada dasar. Tiada kerepek di dalamnya juga. Dan ni, lihat meja. Di situ mereka. Atau bagaimana saya boleh biar terlepas mereka? Pendapat Baiklah, ada sedozen penuh. Di sini, Reni semuanya lebih sayur di kelas yang bergelombang. Tahniah. Apa salah dengan awak? Oldu saya fast flavoring Steve Chiradar. Shield septu berotini bersen. Sekarang coba dimurmukan. Sebelum saya mulakan semula, kamu telah meniup semua keripik kamu. Oh tidak, Mia, jangan ulangi kesilapan saya. Percayalah, saya tahu bagaimana menangani makanan. Wah, banyaknya kerepek. Semuanya tak habis-habis. Ada 100 dalam timbunan. Wow. Awak keberatan jika saya cuba? Sergeant Faiki Saz. Sir, ini semua fring, sir. Saya berusaha sefront sendiri sampai bantuan awak. Tak boleh dipercayai. Bagaimana semua ini muat dalam awak? Saya mampu lebih daripada isau. Nampaknya seseorang tersedak. Sudah cuba masnya untuk menyelamatkan Mia. Tunggu sebentar, saya sudah bergegas untuk membantu. Haha. Oh, terima kasih banyak, Danny. Awak memang kawan sejati. Tapi apa masalah dengan ini? Kenapa ia memercik ke arah yang berlainan? Mimpi ngeri apa ini? Saya basah kuyup. Saya pun Macam mana dia tak tahu apa ya. Banyak Kit Kat. Saya terus framing. Heart seluruh keping tak buruk. Dan Phoebe hanya ada satu. Kalah. Dan saya pasti itu yang paling sedap sekali. Berhati-hati. Kau pernah nyai Sirbius Rati? Oh, lapisan coklat yang tebal. Hebat. Saya memang suka waffle ini. Awak buang serbuk pada kami. Maaf, ia keluar secara tidak sengaja. Baiklah, Siri Kiris Gara Sarah and saya kamu nanti. Hahaha, lain kali. Dan sekarang Mia perlu buat coklatnya. Pada pendapat saya, ini adalah idea yang hebat. Wah, bijak. Betul-betul dan dengan cepat kamu sudah hilangkan Dan para rapper. benar bisa bersunem Saya hanya framenes dengan coklat. Nampaknya boleh dipotong dengan garpu dan pisau. Jadi saya boleh lakukannya dengan mereka. Saya pasti saya boleh lakukannya. Mari siapa ini? Ini sesuatu yang luar biasa. Tiada yang boleh menghentikan saya. Ini adalah bar terbaik di dunia. Di mana hilangnya adab baik kamu, Mia? Kamu tak kelihatan seperti diri sendiri. Kamu bagaikan satu kekacauan di ladang. Ambil ia cepat. Saya tidak mahu membuat kamu dalam masalah besar. Tidak. Kamu memang tidak takut tanpa sebab, Dani. Sesiapa yang cuba ambil makanan saya sepatutnya takut akan hukuman. Dani. Sedar, lo. Terperluan 100 lagi coklat. Please, betul. Murai kayak sekarang. Oh ya, sudah berserai. Kita berdua fundamental khas. Kan maksud sud pembina? Terima kasih, saya sudah siun tulis bank cara yang sekarang. Udah dia pernah melihat instruktur seperti ini sebelum ini. Aku serius sungguh menarik dan harus bersangga untuk sampai ke atas. Stilos. Itu stilos siapa yang sedang bicara. So, aku sangat sekali minta saya turun. Itu benar-benar menarik di sini. Jika Anda tidak mau, ikut suka Anda. Ya, lebih baik untuk kita. Maaf, Danny. Tetapi perbinaan awak adalah Sir. Oh, apa yang terjadi kepada Coca-Cola? Tiada pilihan Sanchez, kami terpaksa mengambil langkah ini demi coklat dan kami tidak menyesal apa-apa. Ia berbaloi. Bila lagi ada peluang untuk makan begitu banyak manisan. Saya harap anda tidak merindui saya. Saya berasa pening. Baguslah saya pakai topi keledar. Lar? Oh, tuh. Betapa lucunya Anda. Akhirnya selalu harus menyesal Star Wars cereals Wah, coklat itu Selius. tadi. Berapa banyak yang you dapat? Dia hanya ada satu, memang mengarut. Saya tidak. Para pernah Arthur Kitty. Tiada yang coba hanya serius. Ya, tidak bersama gula-gula getah dalam bungkusan ini sekaligus. Muya hanya hebat. Mia, saya minta maaf. Saya tak sangka saya terkena awak. Baiklah, mari kita mulakan. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana peminat gula-gula getah sebenar beraksi. Akan lebih baik jika mereka tidak membuang sampah merata-rata. Alfred dalam Star Portal Fair. Apa yang ayah lakukan? Ia kelihatan pelik. Tetapi jemagas muda seberapa besar of Choco Jerayus kami kau ke semua gula-gula ke dalam mulut saya. Dan sekarang lihat betapa besarnya balon yang saya boleh tiup. Kau sepatutnya bekerja di sarkas. Saya harap itu pujian. Jika ya, terima kasih, Mia.
Bravo, ya sangat bagus. Sekarang giliran Mia. Wah, kamu juga. Menanggaris fumbo. Itu hebat. Sekali lah shit. Cerise first ni corrections to songs. Der heart was full of flowing text to solve saya sevat fabersi vacuum. Wah, betapa besarnya gelembung Oh, itu. saya rasa Swerdor cuba bersiap untuk minta Saya souvenir. minta dokter Mia lepas cok mabes bersender video ini dah ada festival sebelah Sunrise Jenny. Saya tak dapat melihat apa-apa. Mungkin kerana gula-gula gesah telah bersepah di muka saya. Nampaknya ada sesuatu yang tak kena dengan saya. Kita perlu membuatkan mereka mimpi ngeri. Kita perlu meletakkan mereka kembali ke tempatnya sekarang. Year Buddha Winchester untuk tonton. Saya tak peduli. Itu salah Hawa. Tapi sekarang saya okey. Saya Troy Cypher Dengan rahang saya. Berhad sa describing that we're confident with style hermetias. Hotel sa dikdal finger di crotch necessity or sa tuburo-puro untuk menghapus pembungkus. Saya sangat Mas, mus house care bus. Madas maneuver na hacker and toy. Muat. Ayo, bukan apa-apa. Tidak rumit. Mungkin. Kemaya mau pergi? Berhenti. Saya dapat awak. Danny, ia tidak berudah belonnya menjadi sangat besar. Tiada jalan keluar. Awak perlu menembak lastik dan pecahkan belon itu. Apa? Bukan idea yang buruk. Saya rasa saya boleh melakukannya. Baiklah, sound spas versus sweater. Belon saya sudah pecah. Adakah Everest anda strength pasti? sejaris. Saya akan cuba menangkapnya. Baiklah, kamu gagal lagi. Baik, saya start trail berorek. Baiklah, terima kasih. Mari kita lihat. Apakah jenis raksasa ini? Saya harap saya bertuah. Saya mesti makan ini. Ini adalah sepanjang hari. Mana wasotong? Air wadan stutterer? Mari sini. Cantik. Kay cantik. Oh, ayah suka. Luar biasa. Mari kita. Warrior isang. Or seversa. Tiada apa-apa. Oh, ada sotong. Baiklah, jaga diri. Ada. Ya ampun. Sekarang saya rasa Itu memalukan. apa-apa. Oh, rambut saya klasik. Saya minta maaf. Oh, itu dia. Lihat betapa cantiknya rambut ini. Bagus. Ya. Nenek, boleh kita buka? Baiklah. Wah, coretan. Hati dulu! Silakan menjilatnya. Si memakannya. Saya tidak dapat apa-apa. Tunggu. Ada sesuatu yang bergerak. Lari. Urat, Beetle dan Moodle. Tarik nafas dalam-dalam. Aku tak peduli. Sayang, penyepit untuk mengupas. Saya takut serangga. Saya perlu Oh, bertenang. itulah dia Wednesday. Oh, saya masih bermain ski. Amateur. Kau tak pernah makan ulat sebelum ini. Kawan, Adakah kamu mahu buka mulut satu? lebih luas. Bagus. Tidak, kamu tidak boleh Anda perlu menelannya. bilas mulut Anda selepas itu? Saya benar-benar memerlukannya. Jangan minum. Anda akan kena racun. Saya tidak sihat. Isin falling slurang ang burgoreng so, yadi serikan sa labas serigal levy for lagribanis. Baik, kelihatan hebat. Mari kita coba sekarang. Sedap. Yang terbaik. Oh, tidak. Mari kita beri makan kepada kucing atau
buat sup sausage. Kasihan. Baiklah, hai gadis-gadis. Siapa yang mahu burger? Sudah tentu bukan saya. Saya. Sebenarnya Saya tidak serius. begitu. Saya akan mencobanya dahulu. Sebagai bola dengan roti manis. Minggu depan. Kemudian tomato yang berjus. Saya sangat suka burger ini. Selamat tinggal. Tidak. Momia, berikan roti akhir. Mana nenek? Celah-celah. Saya jumpa awak. Keluar! Selalu menjamu selera. Kami menjadi persenangan yang indah. Saya tidak begitu suka ini. Ia dilitupi air liur. Nenek saya ada ide yang hebat. Ini makan tengah hari. Tunggu sebentar. Sudah tiba masanya untuk gosok gigi. Hebat! Nampak hebat! Semburan Budina istimewa. Wangian kesegaran Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang saya? Nenek, di mana ia? Ia terlalu tinggi. Tak. Habiskan burger itu. Terima kasih. Saya akan buka. Boleh? Wow! Maksud saya tidak. Makanan kucing itu teruk. Saya akan gigit. Awak suka? Saya akan gembira Saya melihat akan betapa gigit. kecilnya ini. Kenapa dia begitu teruja? Tutup hidung saya. Oh, saya rasa mereka sudah tahu segalanya. Saya bermimpi menjadi anak kucing. Seperti biasa. Sejuk? Dia usamanya di kabar itu beva busuk. Sekarang saya. Saya perlu makan lebih banyak lagi. Saya akan menjadi kucing lebih cepat. Saya tahu. Saya akan buat roti bakar. Ya, Tuan. Makanan kucing sebenarnya sangat tidak menyenangkan. Tetapi apa yang boleh anda lakukan demi sebuah impian? Mari makan. Saya tidak mau melakukan ini. Baiklah. Dia sudah gila. Lihatlah. Rabu, kemana awak pergi, kawan? Awak tidak akan bertukar menjadi kucing dengan memakannya. Hello. Baiklah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pada hari Rabu. kawan. Penat. Latihan apa? Baik, Andai tahu dia sedang berjalan. Saya kena makan ini. Saya yang paling bertuah. Terima kasih. Saya kena jilat ya. Ia sedap. Gadis-gadis, saya rasa sangat pening. Tolong berhenti. Ya Tuhan. Saya menangkapnya lagi. Oh, ya. Tunggu, apa itu? Hebat. Ini lidah palsu saya. Saya akan kenakan semua orang. Sayang, tiada apa-apa. Lupakan saja. Saya buat juga. Baiklah, saya sudah siap. Oh, Tuhan. Kita perlu segera mengalihkan jarum-jarum ini. Apa? Oh, tidak. Oh, sakitnya. Saya minta maaf. Nenek akan membantu ia memang kamu. teruk. Baiklah. Ini hanya buat sementara. Terima kasih. Apa? Apa? Beritahu saya awak berdoa. Nenek, saya tidak sepatutnya berdoa untuk awak begitu. Oh, kamu tak boleh main-main dengan nenek macam itu. Sekarang giliran Wednesday. Iker, Wasser Shirley Stalwart. Salah kalau buat timun manis daripada kaktus ini. Ini adalah Burishino, Nombor 2. Tersiduri, and Sirino akan suarez untuk dioror. Baiklah. saya rasa Baiklah. saya seorang genius. Selamat tinggal.
begitu bagus, tetapi boleh dilakukan. Apa? Oh, hentikan itu. Saya sayang kamu. Ini rumah arak saya.